وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas kurniaan rahmat, atas kurniaan kasih sayang, atas keselamatan dan semua anugerah yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bersyukur kepada Allah, saat itulah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita diberikan keberkatan, ditambahkan kenikmatan, yakni ditambahkan keberkatan dan rahmat. Apabila ditambahkan keberkatan, ditambahkan rahmat atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, maka nikmat itu menjadi jalan, menjadi asbab kita dapat berbuat kebaikan dan menjadikan kita ini sebagaimana amal wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingnya sedang ia jua yang zahir sebelum wujud sesuatu sejak azali lagi. Kerana bahawasanya wujud sesuatu itu adalah dari perbuatannya, maka adanya itu sebelum wujud sesuatu, maka ia jua yang awal yang tiada permulaan bagi wujudnya. Bagaimana kita tak boleh dapat melihat akan kebesaran Allah? Kerana wujud sesuatu ini adalah bekas daripada adanya Allah. Kita tuan-tuan, kita balik dari rumah sampai saja kat pintu rumah ni, kita ni nampak kasut ayah kita. Bila nampak kasut selipar ayah kita ni tadi, lalu kita pun kata ayah aku ada. Kita tak nampak ayah kita lagi, kita baru nampak selipar ayah kita, kita baru nampak kasut ayah kita. Lalu ketika kita buat salah, kita pun nak masuk rumah ni takut. Sebab apa? Sebab kita buat salah. Lalu kita nampak kasut ayah kita ni, selipar ayah kita ni, lalu hati kita kata, ayah aku ada dah, balik dah, ada di rumah. Belum tengok ayah lagi, baru nampak kasut ayah. Jadi kasut ayah kita ni tadi, lalu kita kata menunjukkan adanya ayah aku kat rumah. Bagaimana kita ni tuan-tuan tak dapat melihat tentang adanya Allah, tentang kebesaran Allah, walhal bekas, asar, dalil adanya Allah ni terlalu banyak. Bila kita belajar ilmu tauhid, apa dalil ada Allah? Kita pun jawab adanya sekalian alam ni. Maka apa yang kita tengok, kita dengar, kita pegang, kita rasa, maka menunjukkan menjadi satu dalil kepada kita
tentang wujudnya Allah. Cuma kita ni tadi, apabila iman kita ni tak bersih, macam kita buat salah, balik rumah tengok kasut ayah, kita dah berasa takut dah. Nak masuk rumah takut, kita akan kata nanti aku kena marah, nanti ayah aku tahu, ayah aku dah tahu dah, nanti aku kena pukul. Kenapa pada manusia kita boleh pegang macam tu, yakinnya kita, tetapi pada Allah kita tak boleh pegang macam tu. Bila kita buat salah, kita tak ada rasa takut, kita tak ada rasa diazab, tak ada rasa. Walhal dalil ada Allah ni terlalu banyak berada di sekeliling kita, tapi disebabkan kita ini terdinding. Itu yang pengajian kita bulan lepas, kita terdinding melihat, terdinding penyataan tentang dalil adanya Allah tadi. Tak nampak. Yang dinding kita apa dia? Yang dinding kita seperti mana yang saya sebut bulan lepas, iaitu dunia kita ni tadi. Bila dunia kita ni tadi dinding kita, jadi kita hubbud dunia, sayang, sampai terdinding, menjadi selaput-selaput ni tadi, menjadi hijab-hijab ni tadi. Kalau biji mata kita ni tadi, kalau kita dah terlalu banyak dinding, apa dipanggil? Katarak dipanggil kan. Selaput-selaput ini, jadi pandangan kita ni jadi kabur dan boleh menjadi buta. Begitulah pandangan kita tadi tentang dalil adanya Allah. Bila kita ni terlalu banyak sangat selaput dunia, selaput makhluk, selaput nafsu. Selaput makhluk ni apa? Kita buat semua kerana orang, nak orang nilai kita. Kalau orang tak nilai kita, orang tak hargai kita, kita kecewa. Lepas tu bila kita buat, kadang-kadang satu perkara orang tak nilai kita, lalu kita kecewa. Bila kita buat baik, Allah ajar kita dalam semua perkara ibadat, lillahi ta'ala. Tak ada linnas, tak ada lil makhluk, tak ada. Allah ajar lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kita ni beruntung tuan-tuan, kerana setiap masa kita ni diingatkan oleh Allah dalam banyak hal. Habis ibadat korban ni, kita nak jumpa pula ma'al hijrah. Nanti diingatkan lagi tentang hadis ikhlas. Tiap-tiap tahun baca hadis tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu. Hadis ikhlas ni tiap-tiap tahun diulang-ulang. Maknanya rahmat Allah atas kita semua ni, Masya Allah, diingat. Walaupun setiap tahun dia ulang-ulang, tetapi yang menjadi satu perkara yang takjub, keheranan atas diri kita, ajib benda ni. Walau benda itu diulang-ulang, kita ni tak boleh ikhlas, masih nak buat kerana dunia. Kalau kita buat suatu kebaikan tak dibalas dengan dunia, kita kecewa. Kalau kita buat suatu kebaikan tak dibalas dengan makhluk tidak menilai kita, kita kecewa. Kalau kita buat suatu perkara, nafsu kita tidak dapat kita puaskan, kita kecewa. Sampai bila kita nak duduk tempat tu? Kenapa kita tak mahu beralih pada pandangan Allah, pada penilaian Allah, pada kemuliaan Allah? Walhal kita semua tahu bahawa tak ada yang boleh mengatasi akan kesempurnaan Allah, kerana selain Allah tidak sempurna. Kemuliaan Allah lah yang sempurna, kurniaan Allah lah yang sempurna,
pemberian Allah, sebab daripada yang maha sempurna. Kenapa aku tak boleh yakin? Kenapa aku tak boleh pegang? Yang ini kena kita jawab dalam hidup kita. Sebab itu, apabila kita ni tadi tak boleh duduk tempat tenang. Tenang ni apa? Yang kata nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini diri yang tenang. Tenang apa? Tenang dalam segala hukum Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala takdir kepada kita ni tadi, dengan iman kita ni tadi, kita jadi tenang. Tenang. Macam ni tuan-tuan. Hidup ni tak ada seorang tak ada masalah. Tak ada seorang pun tak ada masalah. Tapi masalah yang kita hadapi ni adalah untuk menjadikan dan meningkatkan nafsu kita daripada amarah, lawamah, mulhimah kepada mutmainnah. Kita boleh tak jadikan masalah kita yang kita hadapi ni menjadikan kita nafsu yang lebih baik? Sebab nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang menerima segala hukum Tuhan. Apa ketentuan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Sebab itu orang yang boleh menerima Allah ada. Terima Allah ni apa? Terima segala takdir dia. Nanti Allah terima dia. Dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Tuhan kau hal keadaan engkau redha, engkau diredha. Dalam dunia ni kita redha tak apa yang datang dekat kita? Apa yang datang dekat kita ni? Masalah, sakit, apa benda pun yang datang, kita redha tak? Sebab apa aku kena redha? Sebab yang mendatangkan segala perkara itu adalah Allah. Siapa boleh nafikan tuan-tuan? Segala takdir yang datang ini daripada Allah. Siapa boleh nafikan? Kenapa aku tak boleh redha? Sebab aku tak nampak. Kalau aku nampak, aku redha. Kenapa aku tak redha? Apa yang aku tak nampak? Kasih dia aku tak nampak. Kalau aku nampak yang memberi dan mendatangkan takdir itu dari kekasih aku redha. Begini tuan-tuan, masa kita baru kahwin, siapa yang paling kita sayang? Isteri kita. Lepas dapat anak sulung, pindah tak kasih tu? Pindah. Bukan tak sayang isteri, sayang, tapi dah kurang sikit. Sebab kasih tu dah dibagi. Kita pun lebih pada anak. Nampak tak? Ketika anak kita kahwin, dapat cucu, anak yang paling kita sayang ni pun dia dah berasa kata apa? Ayah dia kurang sayang dia. Sebab kita dah beralih kasih kepada cucu pula. Nampak tak? Baik. Daripada isteri kita, daripada anak kita, sampai ke cucu kita, semua kita sayang. Tapi 3 orang ni, siapa yang paling kita sayang? Datang satu ujian, ketika isteri kita marah kita pun jawab balik. Bukan tak sayang, sayang. Anak kita pun datang juga, tapi bila cucu kita baling kita, kena kepala toki dia. Lalu toki dia tengok siapa yang baling. Kalau isteri dia yang baling, bunyi ke? Anak dia yang baling, berasa ke? Lalu dia pandang,
antara 3 orang ni, orang yang paling dia sayang cucu dia. Lalu dia tengok dan dia bercakap dengan nada yang tak marah. Sebab apa? Sebab sayang. Walaupun takdir yang datang ni sakit, kepala Tok Ki kena baling dengan barang benda keras, tapi sebab sayang ni tadi, ketika sayang ini datang, maka dia menerima takdir yang datang dari sakit yang datang dari, walaupun perkara yang datang ni perkara yang tidak baik. Lalu ketika itu radiyatan mardiyah, dia reda, Allah pun reda. Ketika Allah reda, dia pun reda, barulah boleh jalan seterusnya. Apa dia? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru boleh masuk syurga aku. Sebab orang yang layak duduk dalam syurga aku, orang yang reda je dengan hukum aku. Orang yang tak reda dengan hukum aku tak boleh duduk dalam tempat yang aku reda. Mana tempat yang Allah reda? Syurga. Kerana neraka ini tempat yang Allah tak reda. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, lalu tempat dia pada tempat yang Allah tidak reda. Jadi sebab itu, bersihkan pandangan, bersihkan pandangan. Pandangan mata hati. Pandangan mata hati inilah yang menjadikan kita ini diberikan hidayah, diberikan rahmah, diberikan kebaikan, diberikan keberkatan. Bila pandangan mata hati ini bersih, saat bersih pandangan mata hati inilah kita duduk tempat yang betul. Bila betul tuan-tuan, dah reda. Reda ini pemutus hukum. Qat'ul hukmi. Bila reda ini putus segala hukum. Sebab reda. Tapi nak dapat reda susah. Kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Sebab syurga ni susah. Baik itu kenapa aku mengaji ni? Sebab aku nak dapat jalan ni. Bukan aku mengaji ni nak cari duit. Bukan aku mengaji ni nak cari kemuliaan. Bukan aku mengaji ni nak cari tempat pada manusia, supaya orang kata kita ni ahli ilmu, supaya orang kata kita ni orang hebat. Bukan itu tempat dia. Supaya aku dapat jalan ini. Jalan ke mana? Jalan untuk aku balik kepada Allah hal keadaan radiyah mardiyah. Kaifa yutasawwaru. Betul, kadang-kadang orang kata bila berubah jadi baik, tak diuji dah. Jangan. Saya dulu susah, bila dah semayang susah juga. Sebab dia ingat bila dah berubah jadi baik, langsung tak diuji. Uji juga. Diuji juga. Ujian ini adalah penyataan iman. Ujian itulah penyataan iman. Kerana para nabi lagi kuat diuji. Orang duduk jalan ilmu lagi kuat diuji. Orang yang berbuat baik lagi kuat diuji. Tetapi ada dua perbezaan. Saat kita ini tidak berbuat baik dalam keadaan maksiat,
saat kita diuji, satu perasaan ini duduk dalam jiwa kita. Apa dia? Keluh kesah, gelisah. Tapi saat kita berbuat kebaikan dan kita menjernihkan iman dan makrifah, kita diuji oleh Allah. Pada ketika itu kita berada dalam keadaan sakinah. Saya ambil balik cerita korban. Nabi Ibrahim, Allah uji dengan apa? Anak. Sembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim tak gelisah. Nabi Ibrahim terima. Kerana Nabi Ibrahim terima, sebab Nabi Ibrahim radiyah mardiyah, menerima tentang hukum Allah. Tuan-tuan tengok ya, saat Nabi Ibrahim terima apa yang Nabi Ibrahim dapat, kemuliaan daripada Allah. Nabi Ibrahim dapat seorang anak lagi, namanya Ishak. Nabi Ishak, betul tak tuan-tuan? Daripada keturunan Nabi Ismail sampai kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Daripada Nabi Ishak semua keturunan Nabi. Nabi Yaqub, lahirnya Bani Israel, Nabi Yusuf. Nampak tak? Aku uji engkau wahai Ibrahim, engkau nak pilih mana? Engkau nak pilih cinta yang mana? Engkau cinta anak engkau yang tunggal ini, atau engkau pilih aku yang Maha Esa? Kerana yang mengkurniakan Ismail ini adalah Allah. Kau pilih aku ke? Kau pilih Allah ke? Kau pilih anak engkau. Yang mengkurniakan anak engkau itu adalah Allah. Saat Nabi Ibrahim lulus ujian ini, menerima akan takdir Allah dan perintah Allah, Nabi Ibrahim tenang. Allah mulia kita. Dunia dimuliakan, akhirat dimuliakan. Ya. Tapi pedih tak? Pedih, tuan-tuan. Sakit tak? Sakit, tuan-tuan. Sakit, pedih. Tetapi sakit kita di dalam dunia ini tadi menjadikan kita afiat dan sihat di akhirat. Tapi kalau nak afiat, nak sihat, nak senang-senang dalam dunia, nanti kat sana kita telah memilih jalan sakit di akhirat. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingnya, sedang ia jua yang terlebih zahir dari tiap-tiap sesuatu. Kerana tiada sah zahir yang maujud tanpa yang menjadikan. Macam mana kita tak boleh nampak akan kebesaran Allah? Macam mana boleh lupa Allah? Macam mana kita boleh lupa Allah? Tiap-tiap yang ada ni pasti ada yang menjadikan. Kenapa kita ni tak nampak si penjadi? Kita nampak benda yang dijadikan aja. Kenapa kita tak nampak si pemberi, tapi kita hanya nampak apa yang diberi? Sebab itu kita tak pernah puas, tuan-tuan. Ni doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Yang ketiga tu, nafsu tak pernah kenyang.
Nafsu tak pernah cukup. Sebab apa? Sebab kita hanya melihat yang dibagi, kita tak melihat si pembagi. Kita hanya melihat yang diberi, tak melihat si pemberi. Lepas itu kita tak pernah cukup. Kerana apa? Kerana orang mukmin itu cukuplah Allah itu segala-gala padanya. Tadi sebab itu kita ini diberikan rasa tak cukup. Tak cukup aja, tak cukup aja, tak cukup. Sebenarnya yang tak cukup ni rezeki kita ke? Yang tak cukup ni hidup kita ke? Sebenarnya kita masih tak cukup akan Allah dalam hidup kita. Bila kita tak cukup Allah itu dalam hidup kita, langsung Allah tak cukupkan seluruh keperluan kita. Macam mana Ustaz tak cukup Allah dalam hidup? Kita tanya dalam diri kita. Kita jaga tak semua yang Allah suruh jaga? Itu yang kata tak cukup Allah dalam hidup ni. Kita jaga tak semua yang Allah suruh jaga? Kita tinggal tak apa yang Allah suruh tinggal? Jawapan kita masih tak cukup. Bila kita tak cukup Allah dalam hidup kita, lalu Allah tak cukupkan apa yang ada dalam hidup kita. Sampai bila-bila kita akan rasa perkara itu? Benda ni akan kerana min nafsil la tashba' ini bala, qalbil la yakhsha' bala, ilmin la yanfa' bala, doa yang tak dimustajabkan bala, ilmu tak manfaat satu bala, hati yang tak pernah seronok dengan agama, dengan Allah, dengan iman, dengan Islam bala, nafsu yang tak pernah kenyang bala. Sebab bila nafsu yang tak pernah kenyang, tak pernah cukup ni, dia datang tamak, dia datang hasad, dia datang iri, dia datang tak cukup. Sekarang dah bulan 6, nak masuk bulan 7, kita buat apa? Sekejap je. Sekarang dah bulan 6, nak masuk bulan 7, aku dah buat apa? Itu yang kita kata mati terkejut tu. Tiba-tiba kita kata, aku ni kat mana ya? Kita tengok kiri kanan, aku dah mati. Aku ni buat apa ya? Dalam tahun ini 6 bulan aku buat apa ya? Lepas tu kita cakap, rupanya aku cari duit tak pernah berhenti. Bila aku nak berhenti ya? Lalu orang kata, kalau engkau cari duit banyak-banyak, engkau boleh sedekah banyak-banyak. Betul ke aku dah sedekah banyak ni? Atau aku cari duit aja banyak, tapi aku simpan dalam poket aku, dalam laci aku, dalam simpanan aku, sampai kan sekarang aku dah mati. Aku dah buat apa ni? Masa itulah barulah kita menyesal. Menyesal situ tak guna. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak nak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat cinta kita ni berbelah bagi, tak boleh cakap apalah tuan-tuan. Cinta yang telah dibagi-bagi.
Maka cinta yang telah dibagi-bagi ini bukan cinta yang sejati. Dah gitu. Jadi macam mana nak cintakan Allah? Tak nampak lah. Sebab terlalu banyak cinta dalam hati kita. Tak boleh lah. Masa tu kita buta. Buta dan terus buta. Buta dan terus buta. Betul lah Allah sebut dalam Quran. Summum bukmun umyun. Summum bukmun umyun. Betul lah. Jangan sampai kita ni buta, pekak, bisu, ada mulut, tak boleh buat baik, tak boleh baca Quran, tak boleh baca Qul huwallahu ahad, tak boleh baca selawat. Kau ni bisu ke? Padahal cakap dunia boleh, cakap pasal duit boleh, cakap pasal hal hidup ni tak pernah berhenti. Tapi kenapa kau tak cakap pasal aku? Mulut ni kan yang bagi ni Allah. Kau ada telinga, kau gunakan untuk semua urusan dunia kau. Kenapa kau tak nak dengar pasal Allah? Kenapa? Engkau ada mata, kenapa engkau tak nampak aku? Kau nampak apa yang aku bagi aja. Lepas tu bila aku tahan sekali, engkau marah. Sekali aja aku tahan, engkau marah aku. Kau benci aku. Sekali aja Allah tahan rezeki kita. Masa tu kita marah Allah. Kenapa buat saya macam ni? Kenapa rezeki saya tak cukup? Mata kita buta, kita tak nampak si pemberi, tapi kita nampak apa yang Allah beri. Yang nak tahan, yang nak bagi siapa? Kita ada jawapan, saya ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan. Yang bagi tu siapa? Yang tahan tu siapa? Saya ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan. Pernah tak tanya kenapa Allah tahan? Jawapan dekat kita. Cuma kita yang tak mahu memberikan jawapan itu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah mengaku salah. Sebab kita rasa kita betul. Kita tak nak mengaku salah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, yang tak nak aku salah ni iblis tak? Dia tak pernah rasa dia salah. Semua salah tu diletakkan kepada Nabi Adam AS. Orang ni salah, Adam salah, salah. Aku tak salah. Tapi bila dia mengaku dia salah, setelah dia masuk dalam neraka Allah, dia kata aku hari ini berlepas tangan, sebenarnya aku salah. Jangan macam tu. Kita dah bertahun-tahun hidup macam tu, hidup tak mengaku salah. Ya. Dan yang lain daripadanya mungkin wujud, maka tiada berhimpun antara mungkin dan wajib. Oleh itu tiada satu yang meninding atau menghijabnya. Mungkin wujud ni apa? Harus ada. Ya. Wajib wujud ni apa? Wajib ada. Siapa yang wajib wujud? Allah. Siapa yang mungkin wujud?
sekalian makhluk. Apa mungkin wujud? Harus ada. Menerima ada, menerima tak ada. Itulah makhluk. Siapa makhluk tu? Kita lah. Hari ni aku ada, Allah adakan aku, tapi nanti aku akan menerima tak ada. Jadi kita sentiasa melihat pada yang maha ada. Siapa yang maha ada? Allah. Cuba tanam dalam hati ni. Tanam dalam hati benda tu, tuan-tuan. Ada benda ni, tuan-tuan. Benda ni nampak. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan nanti nampak. Tuan-tuan selawat, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan nampak. Bukan semayang sekadar semayang. Bukan sekadar menunaikan kefarduan semayang. Masa itulah kita menghadap Allah Rabbul Izzah. Tawajjahtu min haitsu syi'ta. Satu hari 5 kali kita menghadap hadrah Allah. Ketika kita baca Quran, kita sedang tasmikkan kalam Allah. Allah Maha mendengar. Dengan hati yang bersih. Tapi kalau hati kita tak bersih, terdinding, terhijab, semayanglah macam mana, tak jadi apa. 60 tahun semayang, nak buang marah tak boleh. 60 tahun semayang, nak buang kedekut tak boleh. 60 tahun semayang, nak ingat mati tak boleh. 60 tahun semayang, nak cakap benda baik tak boleh. 60 tahun semayang, nak rasa bersalah kepada Allah tak boleh. 60 tahun semayang, nak jadi orang syukur tak boleh. 60 tahun semayang, nak sayangkan Allah tak boleh. Kenapa aku tak boleh sayangkan Allah Ta'ala? Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingnya, padahal ia jua yang esa, yang tiada sertanya sesuatu pada azali dan pada abadi. Dan hanya senya wujud makhluk itu dengan dia, bukan mereka sendiri. Dan tiadalah ada melainkan Allah segala perbuatannya, kerana sesuatu selain daripada Allah pada hakikatnya tak ada. Macam mana kita tak boleh nampak Allah? Sebab kita sentiasa berharap kepada Allah. Seluruh makhluk ni semua berharap pada Allah. Tapi kadang-kadang benda tu hilang dalam hati kita. Kenapa saya kata hilang? Sebab kita rasa kita boleh berdiri dengan sendiri. Lepas tu masa kita ada duit, kita tak minta tolong Allah Ta'ala. Kita rasa boleh berdiri dengan duit kita. Masa kita kuat, sihat, kita terlupa Allah Ta'ala. Sebab kita kata, aku kuat, aku sihat. Lepas tu bila dah tak ada duit, barulah kata, aku ada Allah. Padahal dia terlupa
Seluruh makhluk ini berharap, berhajat kepada Allah. Kenapa boleh hilang? Ini persoalan saya. Kenapa boleh hilang? Kenapa boleh hilang? Kenapa boleh hilang? Bila ada kawan-kawan, kita lupa. Aku berhajat kepada Allah. Bila masa kita baru rasa yang aku berhajat kepada Allah, orang yang boleh tolong kita sekeliling tinggalkan kita. Dan semua orang tak nak tolong kita. Masa tu barulah kita sedar, aku ada Allah. Bila dah tak ada duit, barulah aku ada Allah. Padahal Allah ajar kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tak nak belajar dari azan? 5 kali azan. Tapi dengar azan bukan dengan iman. Kita dengar azan dengan telinga tanpa iman. Dengarlah 60 tahun azan tu. Dengarlah qomat 60 tahun. Dengar azan 60 tahun tu dah kuat iman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Selain Allah, semuanya kecil. Kenapa aku cari selain Allah Ta'ala? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Kenapa aku ni jadikan selain Allah Tuhan aku? Duit aku dah jadi Tuhan aku dah. Makhluk di sekeliling dah jadi Tuhan aku dah. Banyak sangat aku dah jadikan Tuhan dalam hidup aku. Betul kita tak takut Allah hilang, kita takut duit kita hilang. Baik itu Tuhan kita. Kita takut banyak benda yang kita takut hilang dalam hidup kita. Allah dalam menghilang dalam hidup kita. Betul saat kita ini solat tanpa tauhid, saat kita baca Quran tanpa tauhid, saat kita berzikir tanpa tauhid, saat kita berada dalam rumah Allah tanpa tauhid, maka dia akan menjadi sia-sia. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Besok dalam kubur ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Masih hidup ni dah banyak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita lupa. Kita keliru. Siapa Tuhan aku? Siapa Tuhan aku? Siapa Tuhan aku? Itu yang dalam hadis disebut, aku tak boleh jawab. Tapi orang yang sentiasa mentauhidkan Allah, nanti dia boleh jawab. Sebab dalam dunia tadi, dia tetap menafikan perkara yang patut dinafikan dan mengisbatkan perkara yang sepatutnya diisbatkan.
Yang isbat dia isbatkan, yang nafi dia nafikan. Takut tuan-tuan fikir bab ni. Saya fikir bab ni, saya takut tuan-tuan. Cukup saya takut. Sebab itu kadang-kadang apabila ujian ni Allah bagi dekat kita ni, didatangkan Allah Ta'ala ujian dekat kita. Masa tu kita nampak. Jika kita masih nampak Allah Ta'ala, selamat. Tapi kalau kita hilang Allah Ta'ala tatkala ujian itu datang kepada kita, takut tuan-tuan. Kaifa, sikit lagi. Habis yang ni saya berhenti. Ya. Saya pernah tanya guru saya. Kenapa saya rasa semayang kosong? Saya baca Quran kosong, saya baca zikir kosong. Saya buat semua amal ibadat ni kosong. Macam tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi saya tengok orang lain, bila dia buat ibadat, nampaklah dia semayang boleh menangis, dia baca tahlil tu tuan-tuan. Saya jumpa satu orang, saat dia baca tahlil ni tuan-tuan, dia punya menangis ni tuan-tuan, macam dia baru baca tahlil, dia la ilaha illallah. Kita tengok dia tu, seolah-olah hati dia tu bergetar dengan kalimah itu. Saya tanya guru saya, kenapa saya kosong? Lalu jawapan dia apa? Selesaikan iman kamu. Dia saat iman kau tak selesai, maka perkara itu tak dikurniakan atas orang yang tidak selesai imannya. Tak dikurniakan tuan-tuan. Macam inilah iman ni apa? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, yakin. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Yakin. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur. Baik. Masa kita bercinta dulu, saya bagi misal mudah. Masa kita bercinta dulu dengan isteri kita, ataupun sebelum kahwin tu, kita ada satu makwa lagi. Makwa ke sini panggil apa? Makwa kok. Kalau putus masa tu jadi apa tuan-tuan? Gana jo. Masa putus dulu dengan orang yang kita cinta tu, dia jadi guana. Serabut, tubik air mata, makan dok lalu, mandi dok basah, tidur dok liner, rasa nak terjun jambatan sekati. Tengok air sungai tu rasa macam rasa nak terjun, nak bunuh diri. Sebab apa buat gitu? Kita rasa dialah satu-satu dalam hidup aku, dialah satu-satu orang paling aku cinta.
Dialah satu-satu, tak ada lain dalam hati aku. Kita terlalu kecewa saat dia tinggalkan kita. Pernah rasa macam tu dengan Allah Ta'ala? Pernah rasa macam tu dengan Allah Ta'ala? Kamal, pernah rasa macam tu dengan Allah Ta'ala? Kenapa tak rasa, tuan-tuan? Sebab tak ada cinta. Dan cinta yang kita ungkapkan adalah cinta yang palsu. Betul, tak ada rasa. Itu saat kita bercinta dulu, dia nak apa kita belikan, dia nak duit kita bagi, sebab dialah orang yang paling kita cinta. Nampak tak? Saat kita putus dengan dia, percintaan itu putus dan percintaan itu hilang, kita rasa hidup kita tak guna dah. Nampak tak? Kenapa kita tak rasa cinta tu pada Tuhan kita? Di mana cinta itu hilang? Aku telah hilang cinta itu 60 tahun. Aku telah hilang cinta itu 70 tahun. Dan aku telah hilang cinta itu dalam hidup aku. Dan tidak pernah aku kesalkan kehilangan itu. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab dalam hati kita terlalu banyak cinta yang lain. Nama dia apa, tuan-tuan? Orang yang tak pernah rasa cinta ni, orang yang banyak cinta lain ni. Ya? Baik. Belajar kat situ dah. Ustaz ni ngajar apa, mengkaji kitab hikam ke apa ni, kitab apa ni, kitab cinta malam ni. Inilah mahabbah inilah dia. Sebut mahabbah inilah dia. Inilah dia. Saya sayang Nabi. Mana sayang kita? Sayyidina Ali boleh cakap, tuan-tuan, saya sayang Nabi, aku gantikan sayang itu dengan badan aku. Sayyidina Ali boleh cakap, aku sayang Nabi, lalu aku tunjukkan sayangku itu dengan tubuh badanku, dengan nyawa aku, ganti tempat tidur Nabi. Sayyidina Abu Bakar boleh cakap, aku sayang Nabi, aku temankan Nabi, naik sampai gua Sur, badan aku kena gigit binatang berbisa, aku kawankan Nabi dan aku tak pernah tinggalkan Nabi sampai Madinah. Kalau kita tanya diri kita, apa tanda aku sayang Nabi? Nabi suruh kita maafkan orang je, kita tak nak. Nabi suruh kita berkasih sayang, kita tak nak. Nabi suruh tengok orang susah, kita tak nak. Nabi suruh buat baik, kita tak nak. Boleh kita letak nyawa kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat boleh tunjuk, Nabi minta harta aku bagi kat Nabi sebab aku sayang Nabi. Nabi minta tubuh aku bagi. Aku lompatkan diri aku untuk medan fi sabilillah, tapi apa aku bagi? Kita nak cakap sayang Nabi, tuan-tuan.
Saya lah, tuan-tuan, tak apalah. Tuan-tuan boleh ada jawapan, saya tak ada jawapan. Saya sayang harta saya. Saya sayang banyak benda dalam hidup saya. Kalau Nabi tanya saya akan tak boleh jawab. Apa tanda engkau sayang aku? Saya tak boleh jawab, tuan-tuan. Kerana saya tak mampu menipu orang yang benar pada sisi Allah. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingnya sedang ia jua yang terlebih hampir kepadamu, wallahu alam. Kita sambung bulan depan. Dah 9, 8, 50 tuan-tuan. Nanti kita sambung dekat kata Syekh 16 ni, yang 8. Di situ ya. Ada apa kita nak belajar ni? Nak dapat kita bersihkan iman kita. Kita perbetulkan iman kita. Ya. Bila kita dapat nikmat, kita beriman. Bila kita dapat sebaliknya, mula kita hilang iman. Ya. Nikmat pun kita dalam iman, diuji oleh Allah Ta'ala, masih dalam iman. Didatangkan apa kepada kita, kita nampak yang datangkan semua perkara ini daripada Tuhanku yang maha besar. Ya Allah, terima kasih. Kenapa terima kasih? Sebab Allah masih pandang kita. Allah masih pandang kita. Allah tak biarkan kita. Dia pandang kita lagi. Dia datangkan kepada kita sikit ujian ini. Tanda Allah masih tengok kita. Allah masih pandang kita. Seronoklah tuan-tuan. Maka rasa kegembiraan dalam hati orang mukmin, ya, saat dia masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, ya, jangan tinggal la haula wala quwwata illa billah. Baca banyak-banyak. Kenapa baca banyak-banyak? Ada 2 hadis. Satu, siapa yang baca banyak-banyak, Nabi kata dia angkat 70 kefakiran dalam hidup dia, dalam hati dia. Ya. Nabi kata Allah angkat 70 kefakiran dalam hati dia. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kedua, Allah angkat 90 penyakit dalam tubuh dia. Allah sembuhkan 90 penyakit dalam tubuh badan dia. Antara penyakit, kata Nabi, yang diangkat, penyakit al-hammu wal hazan, penyakit gelisah dan sedih. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak ada daya dan upaya. Ya Allah, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Inilah tanda iman kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pengajian kami ini dapat menjadikan kami ini orang saleh. Jadikanlah apa yang kami belajar ini, ya Allah, dapat menjadikan iman kami ini iman yang tahqiq. Ya Allah, jadikan apa yang kami belajar ini, ya Allah,
menjadikan kami ini semakin takut kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami belajar ini, ya Allah, kami semakin mengenali Engkau, kami semakin mencintai Engkau, kami semakin menyayangi Engkau, kami semakin hampir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Kau butakan pandangan kami, jangan Kau pekakkan pendengaran kami, jangan Kau bisukan lidah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, daripada melihat akan Engkau, dari mendengar akan kebesaran-kebesaran Engkau, daripada mengungkapkan akan asma'-asma'mu ya Arhamar Rahimin, dan memuji Engkau ya Allah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.